Amaran, Kristal sedang ditembak. Hah? Kristal Kumpulan ditembak? siapa yang tak tahan tembakan? Hampa buat apa? Woi kumpulan Badrul, ikut tugasan. Boleh rehat. Tak sangka kumpulan kami semua individu terpilih. Weh, sumpah lah. Hampa tak mahu keluar dari sekolah ni ke? Ada sesuatu yang mencurigakan. Seolah-olah mereka ni ada tugasan yang lain dari tugasan kita. Si Ramli ni memang pandai lah. Mana ada subjek detektif sekolah kita. Tapi dia macam detektif. Ali, pergi tahan tembakan kumpulan beg. Weh, hang serius ada mo? Boleh ke aku tahan tembakan tu? Aku yakin dengan kau, Ali. Kalau aku boleh, kau pun boleh. Dharma, Siti tak buat apa-apa pun. Tak apa Siti. Siti jadi gekak kalau saya dan Ali perlu rehat. Woi budak, baik kau belah sebelum aku belasah kau. Hampa ni memang tak bertanggungjawab. Mas Nawi, hang tolong settle sat budak ni. Okey, lagipun aku tengah bosan ni. Jangan ganggu aku, Mas Nawi. Lagi larang, lagi abang garam. Fire punch. Apa yang bau BBQ ni? Bau pipi aku. Kristal tu. Ini dia pukulan cemerlang dari SNK Adiwarna. Home run. Kau ni buang masa. Ali je kot. Kau ni banyak mulut lah. Kalau kau bau sangat, try something. Tengok ni, Ali. Berdiri diam. Ali! Tak guna Dharma. Lebih baik kau mati je. Jadi kejadian masa tadi tu kuasa pegawai dia lah. Osman, pergi tahan belas pasukan band. Pekan pula pergi selamatkan Ali. Okey, ketua kelas. Osman, let's go. Weh bet, tengok siapa yang main. Wow, serius lah. Anak makcik nasi lemak. Aduh, gua rindulah sama lu Osman. Woi Mas Nawi, kau agak-agak Osman ni kuasa apa? Aku rasa kuasa nasi lemak. Kau rasa kan mak dia hidup lagi ke tak dengan dunia yang dah rosak macam ni? Dah mampus dah. Melampau.